Polis, terima kasih polis dan juga anggota keselamatan yang telah mengundi bawah-bawah ni. Daripada senyuman dan mata mereka memandang menunjukkan undi awal telah berada dengan Perikatan Nasional. Wih, sakan apa? Touch screen guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Orang-orang muda. Test screen guys. Saya pakai buku pula. Tuan-tuan yang berhormat, Datuk Seri Taqiyuddin, Setiausaha Agong Perikatan Nasional, Setiausaha Agong PAS. Yang berhormat Haim, Esko Kerajaan Negeri Ahli Jawatankuasa PAS Pusat. Yang berhormat Awang ataupun Awe, Ahli Parlimen Penang, Jawatankuasa PAS Pusat. Sahabat saya, Ahli Parlimen Jempol, Samsul Datuk Samsul yang hebat dan dahsyat, yang baru-baru ni kena saman dengan DAP. Sini tempat bercakap jadi tak masalah, no problem. Mereka berani, kita berani. Mereka ajak lawan, kita lawan. Ambuh, dia ingat dia orang saja berani. Kita berani Jangan cari pasal. Saya ni baru 30%. Dan naik 50%, 100%. Tuan-tuan, kita lawan. Tidak ada masalah. Di mana-mana saja. Mana boleh tuan-tuan di Malaysia ini, negara demokrasi aman dan damai, orang boleh cabar macam tu saja. Tak boleh. Kita hidup aman damai di negara ini. Saya pendek 5 minit. Tadi saya bercakap 7 minit. Sebelum tu saya cakap 7 minit. Jadi 14 minit campur 5, 19 minit. Okey? Orang Negeri Sembilan kena ingat ni. Nak bagi tahu orang Negeri Sembilan ingat. Orang Negeri Sembilan, siapa pengundi diserting angkat tangan? Angkat tangan nombor 1. Woi. Mana anak muda? Anak muda. Anak muda. Okey, anak muda. Dengar anak muda belah sini pula. Ni anak muda berumur 22 tahun. Berapa? 21 tahun. Ni anak muda sana. Apa khabar semua? Okey. Dengar sini semua orang Negeri Sembilan. Ni tak patut berlaku kepada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni tuan-tuan, pada tahun 2013 dan sebelumnya, diperintah oleh Barisan Nasional dengan aman dan damai. Wahai orang BN, nampak buat apa ni? Dengar sini. 2013, BN dapat 22 kursi. Ingatlah, BN dapat berapa? 22 kursi. PR dapat 14. Maka BN jadi Menteri Besar. Okey? Angka yang kedua. Pada 2018, pilihan raya 2018, tiba-tiba tuan-tuan, BN kalah. BN dapat 16, PH dapat 20. 2236. Jadi Menteri Besar siapa? Puak-puak mereka. BN kalah kali pertama. Tapi tuan-tuan, ini kerja Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Allah telah menentukan. Pada tahun 2023, pilihan raya apa jadi? Tuan-tuan, BN daripada 16 turun 14. Tapi tuan-tuan, Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Perancang. Masa itu tuan-tuan, Allah telah munculkan kumpulan baru namanya PN. PN dapat 5 kursi. 5 kursi campur 14 jadi berapa? Jadi berapa? 19. Dah boleh memerintah BN jadi Menteri Besar masa itu. Tapi gitulah Allah telah merancangkan. Tiba-tiba berkawan dengan parti itu. Maka parti itulah jadi Menteri Besar. BN tak jadi Menteri Besar.
Tapi Allah telah tolong sekali lagi. Tiba-tiba muncul di saat-saat terakhir. BN telah bersama dengan PN untuk menubuhkan kerajaan. Tak menjadi. Maka terjadilah pilihan raya. Apa jadi kepada Negeri Sembilan? Negeri Sembilan tidak tentu arah kepimpinannya. 2 tahun 8 bulan telah dibubarkan. Kalau Negeri Sembilan tuan-tuan nak tahu, orang Negeri Sembilan ni dipuji kerana pemerintahnya yang hebat dan dahsyat. Saya jumpa Tok Batin semalam. Tok Batin Langkap kata, saya ni ucap terima kasih kepada kerajaan BN yang telah bagi jalan daripada Napsia Omar lagi. Dia kata, sekarang terima kasih. Dan peti undi itu tak pernah kalah daripada dulu sampai sekarang dengan jumlah yang menyokong 95%. Cuma satu ya Tok Batin tu kata, ni PMX dia kata, dulu ketua pembangkang, dia cakap macam-macam. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, dia cakap macam dia ketua pembangkang. Bukan Syahidan kata, Tok Batin kata. Tok Batin boleh kata kat PMX, Aish, hang Tok Batin. Hang kata ni macam bertaraf profesor bagi komen. Memang betul pun. Polis, terima kasih polis dan juga anggota keselamatan yang telah mengundi bawah-bawah ni. Daripada senyuman dan mata mereka memandang, menunjukkan undi awal telah berada dengan Perikatan Nasional. Tuan-tuan, saya bukan dasarkan tanya. Kalau tanya, dia orang tak beritahu. Tapi senyumannya, jerlingan matanya di pasar malam, saya tanya apa khabar? Dia pun tunjuk tangan, dia bawa pangkah. Tuan-tuan, orang bawa pangkah ni tak tunjuk tangan ke orang. Orang tengok, tak dia buat itu. Datuk, jadi kerlingan dan senyumannya, saya kata, terima kasih, syukur, Alhamdulillah. Jadi orang Negeri Sembilan, sekarang Negeri Sembilan mesti diperintah oleh kerajaan yang ada hala tuju. Mesti satu kerajaan yang kuat. Maka tuan-tuan, Allah telah munculkan kerjasama yang merupakan sejarah yang hebat di Malaysia. Orang Malaysia bergantung ke orang Negeri Sembilan untuk pastikan kerjasama BN-PN ini menjadi kenyataan. Boleh tak? Kenapa hampa diam? Boleh tak? Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Saya ada pergi round seluruh Negeri Sembilan. Esok yang pengabil. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, orang kira dalam bilik gerakan war roomnya, saya dengar lah. Tapi saya ni manusia jalanan. TikTok pun di jalanan. Bawa pokok ceri ya. Tuan-tuan, saya dasarkan di jalanan untuk nak bagi tahu apa dia. Tuan-tuan, saya kibar bendera hari Jumaat. Besok 2.30, wanita akan kibar dulu sebab mereka tak sembahyang Jumaat. Mereka akan kibar dulu. Banyak daripada mereka akan kibar di hadapan masjid. Dengar sini. Kita akan kibar. Wanita kibar bendera dulu. Tapi hari ini tuan-tuan, anak-anak muda 21 tahun. Kibar bendera anak muda. Tuan-tuan telah kibar bendera di Bahau tadi. Di simpang traffic light. 10 biji kereta tuan-tuan yang lalu, kita dah tengok. 8 biji horn. Lori paling horn kuat lah. Bas paling horn paling kuat. Tuan-tuan, pertanda semua pilihan dekat 100 dari pilihan saya hadir dalam dunia ni sepanjang kehidupan. Tuan-tuan, kalau orang horn sikit, orang tanya, macam mana besok? Besok susah sikit. Kalah lah. Tapi hari ini tuan-tuan, sebelum mereka sampai ke traffic light, nampak bendera kami, tak banyak dalam 30 bendera ya, anak-anak kita ni, umur 21, kibar bendera, horn tak berhenti. Orang naik motor, horn. Kereta, horn. Kebanyakan buka cermin kereta sebab dekat traffic light, minta saya bergambar. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, pertanda awal di jalanan, BN-PN akan menang cemerlang. Dia orang tak sebut satu nama, dia sebut BN-PN. Saya sebut pandai pula mereka. Dia pun tak sebut PN, dia pun tak sebut BN, dia sebut BN-PN. Menunjukkan kerjasama. Orang Negeri Sembilan diperhatikan di Malaysia dan seluruh dunia bahawa kerjasama sesama kita akan memenangkan pilihan raya di Negeri Sembilan. Tuan-tuan, saya baru balik ceramah di Bahau. Bahau ni 25,000 orang Cina. Maaf, 25,000 pengundi, 15,000 Cina, 8,000 Melayu, 2,900 orang India. Apa jadi pilihan lepas? Hanya PAS lawan DAP. Tuan-tuan, DAP dapat 11,000, PAS dapat 3,500.
PAS seorang-seorang 3,500. Tapi kalau orang UMNO yang ada 8,000 tu sokong PAS akan jadi 11,000. Mereka dapat 11,000. Orang India yang ada 2009 tu dah pasti akan sokong kita. Di Bahau itu sendiri, kita boleh menang dengan hebat dan dahsyat. Sekarang ni kursi DAP. Pasal apa? Sudah ada kerjasama di antara PAS dan juga UMNO. Maka 4 minit setengah. Akhir sekali pasal PMX. PMX ni tuan-tuan, cerita Sanusi cakap tu dah habis. Dan tinggal tunggu surat untuk Sanusi saman. Dia bagi LOD, surat saman. Sebab apa? Orang yang memfitnahkan Sanusi itu dah mengaku dia khilaf. Dia khilaf ya. Tiba-tiba PMX main negeri Seremban. Dia kata apa? Ada orang belah PN yang suruh orang India balik India, orang Cina balik kita, balik Cina. Tak kata, tapi dia tumpang kata. SKMM. Kalau orang biasa, hampa siasat. Kenapa Perdana Menteri tak siasat? Dia ambil kenyataan pada mana? PMX minta maaf, kita kawan baik. Tapi kali ini, anda mesti disiasat. Kerana telah mengeluarkan kenyataan yang berbaur perkauman. Betul tak? Siapa sokong saya angkat tangan? RCI. Kenapa RCI tabung haji disimpan sampai 3 tahun? Kenapa tak isytihar tahun 2023? Kenapa? Why, Prime Minister? Kenapa? Kenapa tak isytihar awal? Kenapa isytihar masa pilihan raya? Dan lepas tu kononnya nak menuduh. Tak ambil tindakan. Siapa salah ambil tindakan. Tapi panggil Parlimen bersidang 11 bulan untuk bincang RCI tabung haji. Panggillah esok. Kenapa tak boleh panggil esok? Mesyuarat hari Rabu, panggil hari Jumaat. Kami akan bagi berbahas dengan hebat dan dahsyat. Sebab kena ingat, Menteri Kewangan juga terlibat dengan skam. KWAP, kumpulan tabung amanah, kumpulan wang amanah pencen tuan-tuan, kena skam. Kena skam dekat 200 juta. Yang lantik lembaga pengarah, Menteri Kewangan. Siapa Menteri Kewangan? Siasat. Saya ingat orang kita ni, sebab saya kalau balik kawasan, Datuk minta maaf saya teruk sekarang ni, saya nak belanja tak ada duit. Kenapa? Kena scam. Orang kena kampung kena scam ni, tiap-tiap hari kena scam. Tapi rupanya yang kena scam paling besar kerajaan. Siasat kerajaan juga. Siasat kerajaan Negeri Sembilan ni, 4 hari bulan lulus peruntukan untuk duit mereka. 5 hari bulan bubar. Itu juga kena siasat. Siapa nak siasat? Kerajaan baru yang akan dipilih, iaitu BNPN. Kena siasat. Bagaimana esok nak bubar, ini yang perlu peruntukan. Peruntukan pula untuk geng-geng wakil rakyat mereka. Padahal peruntukan itu duit rakyat. Kena bagi pada rakyat. Terima kasih. BNPN. Semua sekali bangun. Semua sekali bangun. Hampa exercise sikit. Bila saya sebut hidup, kamu sebut BNPN. Hidup! 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 Takbir! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.